seperti yang kita jangkakan, ada sedikit persoalan yang timbul, especially lagu Alif Bata. Dalam lagu Alif Bata tu, lam alif tak ada. Yang pertama, apa yang diajar di dalam Omar dan Hana itu adalah basic kepada huruf untuk mengenali Al-Quran. Jadi bila mengenali Al-Quran, maka huruf hijaiyah tu tak ada lah lam alif. Huruf hijaiyah alif sampai ya je lah. Jadi tak ada lah lam alif. Adapun untuk orang Melayu, bila kita belajar huruf hijaiyah, kita belajar untuk tulisan Jawi, disebabkan ada sejarahnya. Yang tu sejarah dia saya tak mahir. Sebab kena ingat, ulama susun. Ulama kalau dia buat ijtihad ada dua. Satu kalau salah, dia dapat satu je, satu betul. Barang dia tak salah. Kalau dia betul, dua dia dapat. Satu dia ijtihad, satu lagi betul. Jangan silap. Jadi saya beritahu balik, hujah yang pertama, kenapa Omar dan Hana tak ada lam alif? Sebab kita dah habaq dah dalam tu. Jom kita belajar Alif Bata untuk mengaji Al-Quran. Saya dia habaq. Mari belajar ngaji untuk kenal Quran. Boleh dapat? Selesai masalah. Wallahu alam. Jangan lupa untuk ikuti Omar dan Hana yang akan menghasilkan lagu-lagu yang istimewa yang ada di dalam Astro Oasis Maya HD. Dan satu lagi pedia tak ingat, ceria awak tadi. Betul ya? Kan? Tuan-tuan ikuti dan mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa untuk doakan kepada kami daripada Kuisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.